Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada para sahabat, para pendengar yang berada di luar sana. Nama saya Mazlan Abbas dan saya tinggal di Denai Alam, Shah Alam, dan kadang-kadang sebahagian masa saya tinggal di Pulau Panjang, Pengkalan Cepa, Kelantan. Hari ini saya nak kongsi satu perkara kepada rakan-rakan semua. Sebab saya sering dengar rakan-rakan, saudara mara, sahabat-sahabat mengeluh pasal tak cukup duit. Kerja lebih masa pun masih tak cukup. Kadang-kadang buat satu bisnes, dua bisnes, tiga bisnes pun tak cukup. Ada yang bekerja terpaksa buat part time pun tak cukup juga. Ada yang kadang-kadang sampai rumah tangga berantakan hanya disebabkan kekurangan duit. Kadang-kadang bila suami bekerja pun tak cukup duit, tambah pula isteri terpaksa bekerja pun tak cukup duit juga. Jadi sini saya nak kongsikan satu perkara pada rakan-rakan semua, bagaimana kita boleh buat duit dengan cara yang bagi saya agak mudah. Tuan-tuan tahu tak, dengan handphone yang berada di tangan kita ni, kita boleh buat duit, tuan-tuan. Sangat mudah, sangat simple, sangat ringkas cara dia. Ni telefon ni. Sebabnya saya berani kata, alhamdulillah saya dah masuk 15 tahun, tuan-tuan. 15 tahun, bukan 5 tahun, bukan 5 bulan, bukan 5 hari, 15 tahun, tuan-tuan. Saya makan komisen hasil daripada duit yang Allah bagi melalui handphone ni, tuan-tuan. Sebab kerja dia sangat mudah. Saya buat tahun 2010 dan sampai sekarang, sampai ke hari ini, setiap bulan telefon saya ni mengeluarkan hasil. Padahal kerja tu saya buat tahun 2010, 2011, 2012, 2013. Lepas tu berehat. Sampai ke hari ini saya masih dapat hasil lagi. Sebab saya nak cerita kepada rakan-rakan, cara dia sangat mudah. Sangat mudah untuk buat duit daripada telefon ni. Saya nak ringkaskan cara ni. Ada 2 langkah, tuan-tuan. 2 langkah yang saya buat. Jalan dia mudah, tapi kalau siapa yang pernah buat SIM card dan tak berjaya, saya nak beritahu anda, nak beritahu rakan-rakan, anda telah menyusahkan 2 perkara yang telah dipermudahkan. Kalau ada satu jalan highway lah katakan, daripada Kuala Lumpur ni nak pergi Penang, jalan tu dah ada dah. Jalan highway tu dah ada. Tapi ada orang yang ikut cari jalan susah, pergi lalu jalan tak apa-apa jalan. Ada setengah jalan yang tak dibuka lagi, masih nak redah tu. Itu cari penyakit, teman-teman. Jalan mudah, kalau disusahkan dia akan jadi susah. Jadi sini saya nak kongsi. Tuan-tuan beritahu saya, langkah ni susah ke? Mudah ke susah ke? Tuan-tuan beritahu. Ini saya tunjuk tuan-tuan ya. Okey, sini saya ringkas. Langkah yang saya buat dulu. Langkah pertama, tuan-tuan tengok sini. Pertama, jadilah pengguna setia SIM card Tuan Wow. Tadi saya tak beritahu SIM card apa ya. Ni SIM card Tuan Wow nama dia. Dulu kalau siapa yang tahu, dulu dia panggil SIM card Tuan Excel, yang guna line Tune Talk dulu. Sekarang sistem sama, cara sama, namanya SIM card Tuan Wow. Dia menggunakan line Digi. Langkah pertama, kalau tuan-tuan nak buat duit ni pakai telefon ni, nak pakai telefon ni, satu, jadilah pengguna setia SIM card Tuan Wow. Dia tak ada apa-apa perubahan dalam kehidupan anda. Tak ada apa-apa yang berubah dalam kehidupan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekarang pakai SIM card lain, nombor ada, nombor yang kesayangan tuan-tuan, 01111111, itu nombor sayang sangat. Tuan-tuan pakai SIM card Tuan Wow ni, nombor tu nombor serupa, kekalkan nombor lama tu. Itu namanya jadi pengguna setia SIM card Tuan Wow. Itu langkah pertama. Kalau sebelum ni top up ataupun bayar bil ke, katalah tiap-tiap bulan RM100, buat benda yang sama, top up je lah. Kalau rasa SIM card ni lagi bagus, top up RM50 je, RM60 cukup. Kalau setiap bulan top up RM30, top up lah RM30. Nombor sama, top up serupa. Apa beza, tuan-tuan? Cuma SIM card saja berbeza. Itu langkah pertama. Jadilah pengguna setia SIM card Tuan Wow. Kalau langkah pertama tak ambil, tak payah cerita macam mana nak buat duit dengan SIM card, dengan handphone. Simple as that. Itu langkah pertama. Tapi saya rasa bukannya susah pun. Tak susah. Kalau untuk saya sangat tak susah. Nombor serupa, top up pun serupa, ataupun bayar bil serupa. Bukannya sekarang top up tiap-tiap bulan RM30, pakai SIM card Tuan Wow kena top up tiap-tiap
tiap-tiap bulan 100. Tak ada tuan-tuan. Sama je. Bagi saya ia sangat mudah. Tuan-tuan cuba jawab. Rasa-rasa susah ke mudah? Saya rasa kan senang kan. Jadi pengguna setia SIM kad Tuan Wow. Simple as that. Langkah kedua barulah minta ataupun daftarkan ahli keluarga, rakan-rakan menjadi pengguna SIM kad Tuan Wow seramai mungkin. Dapat berapa pun tak apalah. InsyaAllah tuan-tuan buat duit. InsyaAllah tuan-tuan buat duit. Itu je langkah. 2 langkah sahaja. Kalau nak duit tu banyak, daftar ramai-ramai. Kalau nak duit tu sikit, daftar sikit-sikit. Tapi insyaAllah dia akan mengeluarkan duit tiap-tiap bulan tuan-tuan. Tiap-tiap bulan. Pertama, jadi pengguna setia SIM kad Tuan Wow. Kedua, daftarkan ahli keluarga, rakan-rakan menjadi pengguna SIM kad Tuan Wow dan minta mereka juga serupa. Jadilah pengguna setia SIM kad Tuan Wow. Simple as that. Pengguna setia ni maksud tiap-tiap bulan top up lah tuan-tuan. Tiap-tiap bulan top up. Kalau tuan-tuan nak pakai nombor baru, tak ada masalah. Saya tak nak lah kacau nombor saya yang lama. Saya nak guna SIM kad baru. Tak ada masalah. Pakai je langkah pertama tadi tu. Jadi pengguna setia SIM kad Tuan Wow. Top up tiap-tiap bulan. Itu je. Saya suruh kekalkan nombor lama untuk tak nak tambah beban. Kalau selama ni pakai satu handphone, tiba-tiba nak buat duit dengan SIM card ni, tuan-tuan tambah lagi satu handphone, tambah lagi satu SIM card. Kan dah tambah beban. Kita nak cari duit, nak tambah duit poket, bukan nak tambah beban. Tapi kalau tuan-tuan rasa itu bukan satu bebanan, saya nak pakai nombor baru pun tak ada masalah. Tapi kalau rasa beban, jangan. Baik kekalkan nombor lama, masukkan dalam tu. Pakai satu SIM card sahaja. Jadi tak susah untuk menjadi pengguna setia SIM card tuan-tuan. Yang kedua tadi, daftarkan ahli keluarga. Bila daftarkan ahli keluarga, okey, minta mereka pun sama. Kalau tak nak tambah beban, kekalkan nombor lama. Kekalkan nombor lama kan tak tambah beban. Ahli keluarga, kita tak suruh ahli keluarga buat duit tuan-tuan. Anak-anak semua apa tu yang nak cari duit ni bapak, bukan anak-anak. Mak ayah kita ke kalau ada lagi, kita tak suruh mereka cari duit. Daftarkan aja. Konsep dia dalam bisnes ini, setiap kali mereka top up, anda dapat certain percentage, dapat commission. Tak kira lah berapa persen pun. Jadi apabila mereka top up, kan tuan-tuan dapat commission. Commission bayar sebulan sekali. Ini namanya buat duit dengan handphone. Tak payah tuan-tuan pening kepala manalah nak cari duit lebih, mana nak cari duit ekstra. Sementara boleh ada handphone kat tangan ni, gunakan handphone ni. Gunakan handphone ni untuk jadi pengguna setia SIM kad Tuan Wow ni. Alahai, tuan-tuan boleh beli sekeping RM25 je. Ni, siapa yang nak mula ni? Tak payah pening kepala manalah nak cari duit, manalah nak kerja ekstra. Kadang-kadang baru ni tuan-tuan, saya pun rasa sedih. Saya ambil Grab daripada airport, mana ni Subang, balik rumah saya ke Denai. Saya daripada Pengkalan Jepa. Yang bawa Grab tu, saya tak tahulah. Mungkin Grab ada limit umur ke apa ke, saya tak tahu. Tapi yang bawa Grab tu, saya rasa umur dah mungkin 70-an. Saya ni dah tua tuan-tuan. Saya cerita pasal SIM card ni daripada tahun 2010. Ni sekarang 2025. Dah 15 tahun dah tuan. Saya sering beritahu kawan-kawan, siapa yang nak dapat duit ekstra, buatlah SIM card. Kalau nak buat benda lain, buat juga. Tapi jangan tinggal SIM card ni, handphone ni jangan tinggal. Langkah dia 2 langkah ni saja. Langkah dia ada 2 langkah saja. Benda yang sangat-sangat simple. Saya beribu-ribu, berpuluh ribu tuan-tuan dapat setiap bulan. Setiap bulan tuan-tuan. Tak buat apa pun, tak kerja pun. Itu yang kadang saya bila balik ke Pengkalan Cepa, saya pelihara udang, saya buat sabun. Nak turun ke laut dah rasa malas. Tapi Alhamdulillah, Allah tetap masukkan rezeki saya tu setiap bulan tanpa buat apa-apa. Tanpa buat apa-apa tuan-tuan. Sebab saya dah kerja mendaftarkan orang ramai-ramai dulu ni. Tahun 2010, 2011, 2012. Waktu tu Alhamdulillah sampai hari ini tahun 2025, Allah masih bagi rezeki melalui Tuan Wow ini masuk setiap bulan ke dalam bank saya. Di sini saya bagi secara kasar lah, okey. Tuan-tuan tengok macam mana dia boleh buat duit. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan pertama, langkah pertama jadi pengguna SIM card Tuan Wow, pengguna setia. Nanti saya nak tunjukkan tuan-tuan macam mana nak daftar. Mudah saja daftar. Sangat-sangat mudah. Tuan-tuan hantar SMS je ke pusat pendaftaran. Mereka tolong daftarkan. Mereka tolong kekalkan nombor lama. Kalau tak berjaya, mereka akan usahakan lagi untuk tuan-tuan supaya dapat kekal nombor lama. Ini tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah jadi pengguna SIM card Tuan Wow, tuan-tuan suruhlah isteri daftar, anak daftar, mak daftar. Anak ada ramai, isteri ada seorang ke ramai
Kalau ramai letaklah ramai. Ni semua ni. Kalau anak ramai letak. Daftarkan mereka menjadi pengguna setia SIM card Tuan Wow. Itu sahaja. Tuan-tuan, ini untuk tuan-tuan mudah kenal, saya panggil level 1 lah. Level 1. Setiap kali mereka top up, tuan-tuan dapat berapa sekarang ni? Kalau tak salah saya 4%. 4%. Kalau mereka top up RM10, tuan-tuan dapat 40 sen. Kalau dia top up RM50, sekali top up bulan tu top up RM50 lah katakan, tuan-tuan dapat RM2. Alah, kecilnya RM2. Jangan main-main tuan-tuan. Dulu awal-awal saya start pun ingat kecilnya. Tapi saya pernah dapat ratusan ribu tuan-tuan, dekat juta sebulan. Main benda-benda kecil macam ni. Okey, main benda-benda kecil. Dia nampak sikit. Lepas tu katalah contoh, setiap ni level 1, setiap kali mereka top up tiap-tiap bulan. Bukan sehari sebulan sekali ya. Kalau anda pengguna setia, mereka akan juga jadi pengguna setia. Itu yang saya cadangkan, kekalkan nombor lama. Mereka hanya guna satu SIM card. Nak tak nak mereka akan top up. Dan top up itu bukan satu beban. Apabila mereka top up, anda dapat 4%. Bulan depan mereka top up, anda dapat lagi 4%. Bulan depan lagi anda top up, dapat lagi 4%. Lepas itu, katalah dalam level 1 ni, adalah rakan-rakan dia pun, kenapalah aku bodoh tak buat duit macam kau. Waktu tu rakan-rakan mungkin dapat sikit je. Ada katalah 20 orang kat sini, tiap-tiap seorang top up katalah 50, tuan-tuan dapat RM2. Kalau 10 orang lah kata, baru dapat RM20. Sikit. Tapi sikit ni pun duit. RM20 ni pun duit. Lepas itu, katalah dalam ramai-ramai ni, ada seorang, dia kata, kenapalah aku mangkau sangat tak ikut macam kau. Engkau pun boleh buat duit. Tak banyak, sikit, setiap bulan dapat RM20. Yang ini, dia daftarkan isteri, anak, ramai rakan-rakan dia lah. Dia daftarkan. Ini level 1 kawan anda tadi. Saya panggil A lah kawan anda ni. Ni level 1A. Tapi dia akan jadi level 2 anda. Setiap kali level 2 ni top up, anda akan dapat 2%. 2%. Kalau top up RM10 dapat 20 sen. Sikitnya. Sabar. Peringkat awal sikit. Saya peringkat awal, bulan pertama komisen saya baru RM59, lebih kurang macam tu. 59 ke 56 saya tak ingat. Tak banyak. Ni bulan 2 ni, level 2 top up dapat 2%. Ada pula lagi seorang pun sama juga. Dia daftarkan isteri dan anak dia. Ini mereka punya kerja, bukan anda punya kerja. Kalau yang atas itu saya, yang bawah ni bukan saya buat kerja, dia buat kerja. Tuan-tuan bayangkan seseorang buat kerja, tapi tuan-tuan tak banyak sikit mendapat hasil. Mereka kerja, mereka sebab nak dapatkan 4%. Level 1A ni kan, contoh dia. Tapi automatik jadi level 2 anda dapat 2%. Mereka buat sistem yang sama je. Jadi pengguna setia Tuan Wow, langkah kedua mereka daftarkan. Sebab mereka nak dapat duit. Tapi dalam ramai-ramai ni tak semua yang nak buat duit. Macam anak kita, isteri kita, mereka bukan nak buat duit. Mereka nak terima duit ya. Cukup bulan bang sikit, ataupun cukup bulan kita bagi. Kalau ada benda yang nak dibagi, kalau tak ada, letih tuan-tuan. Okey, ini level 2. Pap, level 3 ni, anda dah tak kenal dah ni. Anda tak tahu pun si A ini, contoh dia, A ni daftarkan isteri dia. Anda tak tahu. Jadi bila dia top up kat mana-mana. Kat kedai ke 7-Eleven ke, dekat online banking ke, kat mana kedai jual top up ke, dekat kedai Pak Ali ke Pak Mat ke, dia top up Digi, dia top up 50, katalah dia top up RM50. Ni dapat 4%, dapat RM2. Anda dapat 2%, dapat RM1. Tuan-tuan, belajar bersyukur. Bukan tuan-tuan buat kerja ni. Orang lain tolong daftarkan isteri dia, tak pasal-pasal anda dapat RM1. Sikit. Jangan main-main sikit. Tapi dia kali dengan banyak, dia akan jadi banyak. Dalam ramai-ramai level 2 ni, ada seorang pun dia kata, kenapa aku tak ikut macam A? Dia boleh buat duit. Baik aku daftarkan, keluarga aku ramai, anak aku ramai, cucu aku ramai, kawan-kawan permainan aku ramai. Ini B lah katakan. B ni dia nak dapat 4%. Sebab level 1B. Apabila dia daftarkan orang ni, tak pasal-pasal si A pun dapat juga 2%. Sebab level 2A. Ni anda. Ni level 3. Level 3 anda dapat 7%. Anda dapat 7%. Okey. Level 3, setiap kali dia top up dapat 7%. Setiap kali dia top up, anda dapat 7%. Kalau dia top up yang ini RM50, B ni dapat 4%.
dapat RM2. A ni dapat berapa? 2%. Level 2 dapat 2%. Ni level 2A ni, dia dapatlah RM1. Anda tak pasal-pasal dapat RM3.50. Kalau hierarki ini sahaja, top up tiap-tiap bulan, tak tahulah ada berapa ratus ni. Sebab kali kan lah, berapa ramai level 3, berapa ramai level 2, berapa ramai level 1. Level 2, level 3 anda tak tahu. Level 2, level 3 anda tak tahu. Jadinya, tak payah ambil tahu benda ni. Rakan-rakan hanya perlu ambil tahu beberapa perkara yang boleh menyebabkan komisen anda semakin besar. Pertama sekali, nak komisen semakin besar, ramaikan orang level 1. InsyaAllah besar. Jadi, bila nak ramaikan level 1, bisnes ini bergantung kepada diri anda, tidak bergantung kepada orang lain. Hidup kita ni jangan bergantung pada orang lain. Yang bawah ni tak payah ambil kisah. Kalau dia berkembang, bonus. Tak berkembang, bukan urusan kita. Jadi perbanyakkan level 1. Itu salah satu cara untuk nak tingkatkan bonus. Tuan-tuan, dulu saya, kalau tak salah saya, level 1 saya buat selama 2 tahun dapat lebih kurang 400 orang. Bawah ni saya tak pernah layan pun. Dia berkembang. Katalah satu orang saya dapat RM5. Satu orang dapat RM5. Contohlah, senang kira lah. Satu orang saya dapat RM5. Kalau kali dengan 400 orang, ikut logik akal, saya baru dapat RM2,000, tuan-tuan. Tetapi apabila saya cek dalam bank, komisen yang dimasukkan naik puluh ribu, naik sampai ratus ribu. Sebab saya tak tahu pun yang bawah ini berkembang. Saya nak target 2,000 je waktu tu, tapi dia berkembang. Saya sendiri macam mana kira saya dah tak tahu dah. Jadi pertama, nantilah kemudian, yang ini kemudian tuan-tuan boleh belajar ni. Okey, cumanya saya bagi secara ringkas. Salah satu untuk naikkan komisen tinggi, tambah orang kat level 1. Level 2, level 3 bukan kerja kita. Yang kedua, kalau tiap-tiap bulan kita top up RM30, kita dapat 427. Kalau kita top up RM60, kalau tak salah saya dah jadi 10, 3, 13 pengiraan dia. Tapi tak payah ambil pot. Yang tahu, kalau katalah dah ada komisen lebih, katalah tiap-tiap bulan komisen dah masuk 300, saya cadangkan tuan-tuan naikkan top up tuan-tuan sendiri tiap-tiap bulan. Orang bawah lantak pi ya. Dia nak top up RM30 ke, nak top up RM10 ke, bukan urusan kita. Tuan-tuan sendiri punya top up naikkan. Nanti kemudian, ni kalau dah 10, 3, 13, nombor dia dah jadi pelik dah, tuan-tuan. Nanti kalau komisen tuan-tuan makin tinggi, automatically nanti HQ akan naikkan pangkat. Tuan-tuan tak payah fikir pangkat pun, automatik naik. Ini sampai, kalau tak salah saya, sampai 15%, 8%, 18%. Tuan-tuan tak perlu tahu yang ni. Tahu-tahu komisen, bulan ni katalah tiap-tiap bulan dapat 20,000. Tak tahu entah macam mana HQ adjust, naik. Bulan ni dapat 20,000. Kenapa bulan lepas dapat 20,000? Kenapa bulan ni sampai 35,000? Kalau dia dah cecah 35,000, dia susah nak turun. Kalau dia turun sikit, kalau dia naik. Bukan main-main ni, tuan-tuan. Ini bukan cerita main-main. Hanya dengan buat duit sampingan ni, saya buat sejarah beli BMW cash dekat Glenmary. 2 biji cash. Ni rumah bilik ni yang tuan-tuan tengok ni, hasil saya beli 1, kalau tak salah saya 1.3 juta dekat Denai Alam. Cash. Saya dapat duit daripada mana? Duit SIM card ni. Ni. Duit daripada telefon, tuan-tuan. Duit daripada telefon ni. Memang mula-mula sikit. Bulan pertama saya dapat 50 lebih. Saya tak risaulah pasal komisen tu. Penting saya jadi pengguna setia. Lepas tu ada free, saya daftarkan adik-beradik, sepupu, saudara, suku sakat, semua saya daftarkan. Saya tak tengok komisen, tapi dia makin naik. Daripada puluh-puluh jadi ratus-ratus. Daripada ratus-ratus jadi ibu-ibu. Daripada ibu jadi puluh-ribu. Daripada puluh-ribu jadi ratus-ribu. Ni. Jangan pandang lekeh, tuan-tuan. Sebabnya cara dia sangat mudah. Tetapi apabila tuan-tuan dah start, jangan susahkan cara yang telah dimudahkan. Jadi, untuk tuan-tuan untuk tuan-tuan mulakan langkah ini, semua sekali nanti saya cerita dalam website ni. Tuan-tuan bacalah A sampai Z. Lepas tu, bila dah ada apa ni, anak beranak yang telah didaftarkan, bagi website ni cara-cara nak guna telefon, cara nak top up, cara nak cek baki, semua tu cek kat situ je lah. Okey, belajar dekat situ. Itu dia punya kitab dia, kitab mujarabat dia ada kat situ. Lepas tu, cara yang saya dah buat itu jangan tukar. Contoh dia macam nak daftar, gunakan WhatsApp. Bagi je maklumat kepada bahagian pendaftaran, BP,
Okey, bahagian pendaftaran mereka akan tolong daftarkan, mereka akan uruskan, mereka akan cek kalau ada kesilapan apa mereka akan uruskan. Okey. Bila tuan-tuan dah pakai, boleh daftar sendiri rupanya. Jangan cari penyakit, jangan ubah cara yang saya dah mudahkan. Kalau tuan-tuan ubah cara ataupun jalan yang saya dah buat, tuan-tuan tak sampai tempat yang saya sampai. Saya nak pergi situ, saya dah siapkan jalan dia. Tiba-tiba tuan-tuan ubah jalan, ikut jalan lain, tuan-tuan akan sampai ke tempat lain. Tuan-tuan takkan sampai tempat saya. Dua cara yang sangat-sangat mudah. Insya-Allah tuan-tuan akan buat duit. Gunakan handphone, tak payah pening-pening kepala mana nak cari duit tambahan, mana nak tambah duit poket, mana nak tambah duit gaji, duit asyik tak cukup. Gunakan, manfaatkan telefon ini selagi kita ada kudrat lagi. InsyaAllah dia akan buat duit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.